Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini 15 Januari 2026. Menandakan hari ini video pertama untuk tahun baru. Dan kalau kita tengok ini, kita telah buat pengapuran dolomite, di mana menandakan pokok-pokok yang telah menghasilkan buah ni semuanya dirawat semula supaya pH tanah kembali neutral. Dan setelah mengharungi musim hujan bulan 11-12, so kita tidak mahu tanah masam dan berasid, so kita buat pengapuran lah untuk meneutralkan balik pH tanah dia. So kita buat semua pokok, dan pokok-pokok ni kita akan beri rehat dia sehingga satu tempoh yang mungkin dalam fasa dia bersedia kembali untuk beraksi, untuk berbuah. Dan kita akan memberikan proses yang seterusnya. So kita tengok semuanya, kecil besar semua sudah telah dibuat pengapuran. Pengapuran ni penting sebenarnya. Dia sebenarnya, kalau kita tengok bila musim hujan tanah dia akan menjadi sedikit kata orang tu berwarna macam jernih. Dia kehilangan banyak nutrien So dekat situ, bila kita dah push sesebuah pokok tu untuk berbuah, dia akan pokok ni akan mengalami apa orang kata, macam kita ni kepenatan lah. So kita nak kembalikan dia punya normalisasi dia supaya pokok ni kembali sihat seperti sihat dan subur. So kita rawat dia lah melalui salah satu kaedahnya adalah pengapuran dolomite. Dolomite ni tengok pada kawasan lah. Kalau kerap hujan, kita 2 kali dalam setahun pun boleh. So macam saya buat setahun sekali lah. So mudah untuk kita buat pembajaan mengikut jadual yang telah disusun. So kita tengok kawasan-kawasan ni semua. Inilah pokok-pokok yang akan saya buat untuk tahun ni lah, 2026. Pokok-pokok lain kita akan beri rehat lah. Begitu juga dengan pokok ni yang paling besar ni, daun yang paling lebar ni. Kita akan bagi dia percubaan untuk berbunga dan berbuah. Sebab musim lepas dia tidak berbuah dan tidak berbunga. So yang lain yang telah menghasilkan buah, kita akan bagi dia rehat. So pokok ni seperti kita juga, perlukan masa untuk berehat, untuk makan, untuk minum, supaya dia menghasilkan buah yang secukupnya dan berkualiti. Pokok-pokok ni walaupun saya tak dapat rasa dia punya hasil dia, tapi dia tetap akan direhatkan dalam satu tempoh yang akan, saya akan sendiri akan susun balik. Walaupun dia subur kat situ, tak apalah, biarkan dia. Ini pun hasil yang banyak, kita akan rehatkan dia. So itulah dalam aspek perkebunan ni, kita tidak terlalu mengejar kuantiti yang banyak. Kita menjaga, sambil itu kita menjaga kestabilan pokok ni, supaya pokok ni memberikan hasil yang secukupnya kepada kita dan berkualiti. Saya rasa itu saja untuk video kali ini, 15 Januari 2026. InsyaAllah ada aral masa yang sesuai, kita akan bersiaran lagi di channel YouTube saya. Jangan lupa boleh share, tak ada masalah. Dan apa-apa pertanyaan di ruang komen boleh komen, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.